Assalamualaikum. Saya Puan Azimah daripada Besut, Terengganu. Hari ni saya nak memperkenalkanlah satu persiapan yang terakhir. Dah lama dah cari sebenarnya benda ini untuk persiapan kita yang terakhir. Tapi kali ni lah baru jumpa yang complete set. Because dia ada dalam complete set ni dia ada panduan kelengkapan pengurusan jenazah, ada macam untuk kita tulis wasiat untuk anak-anak, untuk persediaan kita lah untuk anak-anak pun boleh tengok benda ni. Kenapa Puan Azimah beli set jenazah? Memang ini untuk persiapan kita yang terakhir lah. Kadang-kadang anak-anak ni kan untuk persiapan supaya dia lebih mengetahui berlakunya kematian ke apa ke kat atas kita, dia sudah bersedia lah, maksudnya bersedia macam tu. Memang sepatutnya benda ni kena ada lah dekat rumah. Satu keluarga sepatutnya kena ada. Apa lagi yang macam dah lengkap tau. Dia punya panduan untuk pengurusan untuk anak-anak kita lah. Dia bukan hari kita kematian saja. Mungkin sebelum tu dia dah belajar. Dah tahu apa yang dia nak buat apa semua. Bagi sesiapa yang belum ada lah, boleh cari dekat Telaga Sinar. Orang yang bijak adalah orang yang membuat persediaan dari awal apa yang akan berlaku, terutama kematian kita.